Tapi Aurora ni satu dia selesa, dia mudah nak pakai sebab dia tak panjang kan. So kita nak duduk apa tu senang. So mula-mula saya start dengan socks dulu lah kan. Start dengan socks sebab bila saya mengajar student tu berdiri lama memang lenguh kan, lenguh. Lepas tu satu hari mengajar saya terpaksa rehat 2-3 hari kan. So seminggu tu kita boleh membuat kelas yang fizikal tu, ambil darah semua beza seminggu sekali je kan. So bila saya tahu daripada saya punya kawan Aini, dia share pasal Flying Fairy socks kan. Kita macam pernah dengar lah Flying Fairy ni, so macam try lah walaupun tak percaya kan. So first saya pakai tu memang satu sangat selesa lah berbanding dengan Aurora, berbanding dengan compression socks yang lain kan. Biasanya dia tak selesa kan. Dia ketat kan. Betul lah. Memang kita pakai tu kita rasa nak buka kan. Tapi Aurora ni satu dia selesa, dia mudah nak pakai sebab dia tak panjang kan. So kita nak duduk apa tu senang, mudah. And then yang penting bila kita pakai tu ada perbezaan lah. Waktu saya mengajar sepanjang hari, besok tu tak rasa penat yang bersama tu kan. Memang sekali pakai tu betul. So macam kita rasa okey. So benda ni macam jadi lah kan. Jom consult sister kat nombor ni segera.